Nak English korang naik level, jom belajar sama-sama. Slide 2 perkataan 1. Articulate, pandai bercakap dengan jelas. Contoh, she's very articulate during meetings. Dia pandai bercakap masa mesyuarat. Slide 3 perkataan 2. Inevitable, sesuatu yang tak boleh dielak. Contoh, change is inevitable. Perubahan tu memang akan berlaku. Slide 4 perkataan 3. Meticulous, sangat teliti, detail. Contoh, he is meticulous in his work. Dia sangat teliti dalam kerja dia. Slide 5 perkataan 4. Complacent, terlalu selesa, malas nak improve. Contoh, don't get complacent. Jangan terlalu selesa. Slide 6 perkataan 5. Passive, cara kita tafsir atau faham sesuatu. Contoh, people perceive him as a leader. Orang nampak dia sebagai pemimpin.